Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini saya berpeluang untuk buat inspection di sebuah rumah teres tingkat di Taman Tun Rahah, Aikroh, Melaka. Rumah pajakan 99 tahun. So rumah ni wife saya telah beli secara beliannya secara tunai lah, secara tunai. So bila rumah liso ni nak kena lalu konsen lah. So penyelesaian ni adalah 3+1 month after konsen, berkemungkinan dalam setengah tahun jugalah untuk settle proses tukar nama, MOT, Memorandum of Transfer. Ini pemandangan di bahagian luar rumah end-lot. Kita tengok dia punya surrounding dia macam mana. Kawasan matching area. Taman Tun Rahah ni taman yang lama, so memang kita boleh nampak semua rumah dah ada penghuni lah. Okey, sekejap lagi kita tengok dalam rumah macam mana rupa dia dalam rumah. Rumah single story terrace end-lot. End-lot ni yang kebetulan tak ada tanah di bahagian tepi dia. Dia cuma ada jalan raya lah. Okey, ini pemandangan di hadapan rumah. Okey, rumah ni memang nak kena repair lah, So saya dah menguruskan pembelian rumah ni. So atas nama wife saya lah, saya tolong saja. So ini condition rumah yang wife saya belilah, rumah rosak. Jadi tujuannya kita beli dan kita repair dan kita nak jual terus lah. Jadi kalau ada ejen-ejen yang berminat untuk jualkan rumah ni, boleh lah. Lepas ni penuh dengan semak samung. Ini memang standard lah. Kalau rumah busuk ni memang busuk lah, memang busuk. Okay, kita tengok bahagian dalam ni macam mana rupa. So rumahnya tak berkunci, so memang boleh masuk tengok dalam lah. Ini kondisi dalam rumah, dipenuhi dengan sampah sarak dan juga barang-barang lama, mungkin daripada penyewa lama. Kita tengok design elektrik dia. Ini memang lama punya design. Tengok dia punya kotak dia. Dah rosak ke macam mana ni? Dia on. Tak boleh lah. Dah jam terus. Tak boleh. Ada kopiah, ada tasbih. Memang banyak. Kipas-kipas dah lama. Memang kita nak kena tukar semua. Nak kena cat baru apa semua. Okay, tak apa. Kita tengok satu persatu. Ini di bahagian ruang tamu. Ruang tamu dia. So bila kita masuk tu dia macam zigzag. Bentuk dia zigzag. So dia ada bilik yang pertama di bahagian depan. Ini consider macam bilik master bedroom. Okey, ini bilik master bedroom. Agak gelap, saya terpaksa nyalakan lampu handphone untuk kita tengok macam mana rupa dalam dia. Berkelan elektrik dah kena potong rasanya ni. Dah kena potong. Lantai semi render biasa. Okey. Bilik master bedroom. Menakutkan lah. Benda tu kalau putih menakutkan. Okey, kita tengok yang seterusnya. Sampah kot. Okey. Bilik pertama, okey. Zigzag atau ruang ini adalah ruang makan, dining. Ruang makan. Okey, so dekat sini dia cerah, ada pencahayaan sebab rumah ni design dia bahagian tengah tu dia ada shading yang agak tinggi. Shading ini mungkin owner ni dah modified. Dia dah pasang yang atap yang boleh loop cahaya tu, so cahaya boleh masuk. Itu lubang angin. Jadi dia tak lemas lah. Rumah ni ada penudaraan dan pencahayaan. Tak pasang lampu pun dah terang dekat bahagian dining. So selepas kita masuk rumah ni, dia ada ruang tamu, dia ada bilik master bedroom, dan di sebelah dia ni adalah satu bilik kedua. Bilik kedua banyak sampah lah. Mungkin ada orang masuk rumah ni kot. Banyak sampah. Okey. Kita tengok bilik ketiga. Ini bilik ketiga, lampu tak ada, jadi kita guna lampu daripada handphone je lah.
Pintu dia pun plywood murah punya lah. Memang pintu ni kita nak kena tukar semua. Okey, ini bilik yang kedua, bilik yang ketiga. Okey. Tandas dia di bahagian dapur. Ini tandas dia, ada 2 tandas. So, tandas bahagian dapur ni model lama punya. Dia pakai ni buat macam ni. Ni untuk dia tak ada air lah. So kita kena fikir lah macam mana ni. Mungkin nak pecahkan ke atau macam mana nak kena buat modern style. Ini bilik mandi dan satu lagi tandas. Ini tandas dia. Tandasnya tandas cangkung. Ini ada kerosakan, nak kena buat balik ni. Dia macam mendap sikit lah kat sini. Nak kena buat balik. Kita dah tengok. Yang terakhir kita tengok dapur. Ini dapur yang asal. So tak ada tabletop, tak ada. Semuanya conditioner dalam keadaan basic lagi lah. Masih lagi consider macam basic unit. Dan owner dah tambah. Ada sikit tanah belakang ni dia tambah sikit. So dia buat ini macam wet and dry kitchen lah. Wet and dry kitchen. Dia tambah lagi belakang. Ini mungkin nak kena buat balik lah. Mungkin nak kena tarik batu semua. Atap pun nak kena tukar lah. Sebab dia buat yang simple punya. Dia pakai sinki biasa. Mungkin kita akan buat table top semua lah. Itu keadaan dalam rumah dia. Okey. Kita pusing lagi sekali. Ini bahagian wet and dry kitchen yang dah ditambah. Okey. Ini memanjang macam tu. Lebih kurang dalam 6 kaki. 6 kaki lebar, panjang dia dalam 21 kaki. Okey, tak apa. Ini dapur. Okey, dapur. Yang peliknya dapur ni macam dia tak ada sinki. Tak tahu macam mana design dia. Tak apa. Tandas. Satu bilik mandi siap dengan dia punya tangki. Bukan tangki. Dia buat satu kolah untuk takun air. Lepas sebelahnya ada tandas untuk tandas cangkung. Satu tandas, satu bilik air. Okey, daripada dapur kita keluar dapur saja, ada bahagian dining tempat makan. Semua design lama, semua nak kena tukar ni. Ada kesan-kesan bocor, semua nak kena tukar. Okey, tak apa. Kita tengok sekali harung lah. Yang ni bilik nombor 3. Sebelahnya bilik nombor 2. Nombor 2. Ini bilik depan, bilik master bedroom. Master bedroom. Master bedroom. Terakhir ruang tamu. Okey, ini ruang tamu dia. Ruang tamu. Ruang tamu. Kemudian ini posong parking dia. Ini parking dia. Posong parking. Dan kita boleh tengok jerang dia lah. Ini boleh nampak macam masjid atau surau, kubah dia. Daripada jauh boleh nampak kubah dia. Ada masjid atau surau lah daripada jauh. Okey. So rumah ni masih lagi, website dah sign SMP, kita tunggu owner dia sign. Dan proses dia 3+1 month after consent. Sebab rumah ni ada consent lah. Sebab dia pajakan.
pajakan 99 tahun. So kena tunggu 3+1 month after consent, mungkin dalam setengah tahun macam tu lah. So wife saya beli cash. So kita tengoklah apa progress rumah ni. After dah siap tukar nama, kita akan start repair lah pang-pang kayu. Alright, okay, setakat ni saja inspection saya pada hari ini. Moga semuanya dipermudahkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.